Mostly owner syarikat ni suka ambil dividen. Tapi dividen ni tak boleh ambil suka hati. Ada step dia. First kali, tengok untung selepas cukai, profit after tax dalam akaun teraudit syarikat. Lepas tu, kena cek bahagian keuntungan terkumpul, retain earning. Sebab dividen ni cuma boleh dibayar guna untung yang betul-betul dah sah. Kedua, kena cek kewangan syarikat. Even ada untung atas kertas, kena make sure yang tunai tu cukup dan syarikat still mampu bayar semua hutang. Kalau tak cukup, kena kurangkan dulu jumlah dividen. Lepas tu, baru kira jumlah sebenar. Contoh, syarikat ada baki untung RM200,000, simpan untuk operation RM100,000. Jadi yang selebihnya RM100,000 lagi boleh diagihkan sebagai dividen. Kalau saham berbayar 100,000 unit, maksudnya RM1 per saham. Pegang 60,000 saham, dapatlah 60,000 dividen. Last kali, kena buat resolusi pengarah. Kena sediakan dividen voucher and kemas kini rekod syarikat. Dividen individu ni bawah sistem single tier yang tak kena cukai lagi. Tapi kena simpan dokumen bukti. Baru syarikat selamat, owner pun tenang. Nak kami bantu mudahkan pengurusan kewangan anda? DM kami sekarang untuk semakan percuma.